lebih baik daripada yang menerima. Agaknya macam Encik Richard sendirilah. Apa agaknya yang membuatkan Encik Richard bersama dengan Grace Community Services untuk membantu? Kita di Grace bermakna seperti percuma punya. Jadi dengan kasih sayang kita bagi mereka yang tak mampu, yang tidak boleh dapatkan kita kerana kita lebih banyak mereka kita ada lebih banyak. Tapi dengan orang yang kita nampak tiap-tiap Ahad, mereka tidak mampu dapatkan makanan mereka. Jadi projek-projek amal yang dilakukan oleh Grace Community Services? Ya, projek di Grace Community Services kita ada lain tempat untuk duduk, seperti mereka anak-anak yatim atau mereka yang mungkin untuk pemulihan mereka ada masalah dada atau alkohol. Jadi Grace Community Services bukan bagi vaksin saja, tapi ada lain tempat pusat-pusat menolong pemulihan. Jadi kalau kita bercakap ni pusat membantu orang sukarelawan ya Helmi kita tengok kadang jarang orang kita ni kebanyakan yang ingin menolong sukarelawan tanpa bantuan. Adakah kerana ada personaliti atau karakter tertentu untuk menjadi sukarelawan ni? Okey. Kalau kita berkatakan tentang sukarelawan sebenarnya, kita tengok perkataan sukarela sendiri. Maksudnya secara sukarela. Tak ada bantuan apa, tak ada benda-benda lain yang diharapkan. Mungkin sukarela tu tak dapat duit balasan pun. Tak dapat balasan sedikit pun. Duit tak ada. Mungkin kalau dapat martabat pun tak ada sebab sukarela nak ada sukarela. Itulah maksudnya sukarelawan. Okey. Jadi untuk personality, kalau kata-kata tentang personality untuk jadi sukarela sebenarnya, boleh saya dikatakan bahawa sama ada orang tu ingin memberi ataupun ingin menerima. Jadi orang yang ingin memberi sebenarnya adalah personality sendiri sebetulnya. Tak ada personality yang khusus. Dalam psikologi tak ada personality yang khusus menyatakan bahawa orang ini adalah orang yang benar-benar ingin menjadi sukarelawan. Tapi kalau ada setengah tu yang buat sukarelawan ni kerja-kerja kebajikan untuk title, nak dapat title macam mana? Kalau berkenaan untuk title saya rasa tak ramai sebenarnya seperti itulah. Sebabnya title ni seolah-olah kita kalau semata-mata kerana bantu orang dapat title, tidak ada rasa kepuasan dalam diri. Sukarelawan ni bila dia membantu, dia rasa sedikit kepuasan dalam diri. Kerana dapat membantu orang yang contohnya dalam kesusahan, macam kita tengok tadi, dalam mimpi tadi, membantu orang yang memerlukan, orang warga tua, huru raya, pengemis, dan berbagai-bagai lagi. Jadi maksudnya untuk dapatkan title ni, tidak mungkin sebenarnya. Saya sebenarnya setuju dengan apa yang saudara Helmi katakan. Sebab ialah dalam hidup kita akhirnya Hana, matlamat kita ialah kepada satu kepuasan atau self-esteem. Dalam teori Maslow sendiri, hierarki yang tertinggi adalah kepuasan. Jadi bercakap mengenai kepuasan diri yang diperolehi oleh sukarelawan untuk membudayakan sesuatu perkara yang kita lakukan tanpa bayaran secara percuma. Apa agaknya boleh dikatakan oleh saudara Helmi? Sebab kita tak nak setiap kali belia muda kita generasi akan datang nanti, setiap kali nak buat sesuatu mesti kena ada ganjaran dulu. Kalau berkenaan dengan misalnya kalau tengok hierarki Maslow sendiri, dalam tu dia katakan macam yang Fifi cakap tadi, perlukan keperluan kan, keselamatan, kasih sayang. Bagi tu bagaimana Grace Community Service membantu orang dalam kesusahan, perlukan makanan. Maksudnya kat sini kepuasan mereka sebagai sukarela. Kepuasan sebagai sukarela itu menjadikan mereka ingin membantu orang-orang yang memerlukan. Contoh tak dapat makanan, kita sebagai orang ni sebagai manusia semuanya perlukan makanan. Kita tak mahu jadi seperti suasana di negara-negara lain lah. Jadi saya memang tengok gaya Grace Community Service satu tindakan yang amat bagus. Mulia lah. Yang amat mulia sebenarnya. Kita tanya Cik Richard sendirilah. Selain bantuan makanan, apa lagi bentuk bantuan yang diberikan kepada Kuturaya pengemis di luar sana? Mereka pakaian, pakaian, kasut, dan selalu kita bagi orang tahu bila awak beli pakaian baru, ada yang lain tidak ada. Especially pakaian dalam. Kalau pakaian dalam boleh restore mereka self image. Jadi mereka dapat selain makanan ada bantuan pakaian dan lain-lain lagi lah. Dan sekali pergi tu berapa pack keluar makanan tu? Makanan 300 setiap Ahad. Setiap hari Ahad. 300 pack ya. 300 Ada suasana macam berbuka dan sebagainya. Ada.
kerana mereka beratur, mereka ambil nombor, jadi mereka sangat... Okey, kita nak tanya lebih lanjut lagi kepada Encik Richard. Tapi sebelum tu, katanya kita berhenti rehat dulu seketika kepada anda. Talian interaksi kami dibuka 03-2282-9062. Kembali sebentar lagi.